Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Tuan Yang di-Pertua, saya ada satu peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat 36/12, mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan dan boleh disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujukan kepada jawatankuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Tuan Yang di-Pertua, pada Khamis yang lalu, saya menerima jawapan pertanyaan lisan yang secara bertulis daripada YB Major General Datuk Seri Jamil Kerr bin Haji Baharum, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang mengatakan seperti bawah. Berhubungan dengan persoalan sama ada Malaysia adalah negara sekular atau Islam, adalah ditegaskan bahawa Malaysia adalah bukan negara sekular. Ini berdasarkan kepada fakta sejarah yang menunjukkan bahawa Malaysia telah ditumpukan berasaskan kerajaan Islam Kesultanan Melayu dan Raja-Raja Melayu merupakan ketua agama Islam bagi negeri masing-masing. Tuan Yang di-Pertua, kenyataan atas adalah salah dan yang mengelirukan Dewan dan faktanya tidak selaras dengan pertumbuhan Malaysia. Kenyataan begitu hanya betul dalam pertumbuhan Persekutuan Melaya pada 1957, bukan pertumbuhan Persekutuan Malaysia pada 1963, di mana ketiga-tiga negara lain yang bersama-sama menumbuhkan Malaysia, iaitu negara Singapura, negara Sarawak dan negara Sabah, tidak berlatar belakang kerajaan Islam Kesultanan Melayu dan tidak mempunyai agama negara masing-masing. Dalam 18 or 20 points agreement yang disertakan dalam perjanjian Malaysia sudah dinyatakan dengan jelas, iaitu while there was no objection to Islam being the national religion of Malaysia, there should be no state religion in North Borneo and Sarawak. And the provisions relating to Islam in the present Constitution of Malaya should not apply to North Borneo and Sarawak. Jadi, saya mahu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Kerr menarik balik jawapan beliau dan memberi jawapan yang betul, iaitu Malaysia merupakan negara sekular yang berasaskan Perjanjian Malaysia 1963. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad, 36/12 merupakan satu peraturan mesyuarat yang serius yang sudah seringkali dimaklumkan oleh Yang Muhammad Speaker tentang kriteria dan keperluan untuk merujuk seseorang melalui perkara 36/12 ni. Walau bagaimanapun Yang Muhammad, kita akan minta penjelasan daripada pihak-pihak yang tertentu yang dimaksudkan tadi, sama ada kenyataan ini benar-benar warrant ataupun diperlukan dirujuk ke 36/12. Datuk Ketua. On what matter? Kerana kita memandangkan ini satu perkara serius dan dia bercanggah dengan Malaysia Agreement. Malaysia Agreement. Perjanjian, surat perjanjian yang membentukkan Malaysia. Boleh kita diberitahu. Betul, boleh kita diberitahu bilakah itu penjelasan akan diberi. Takkan kita menunggu-tunggu selama-lamanya dan selepas 3 hari lagi tak ada sidang lagi. Dan ini jawapan ini akan menjadi satu Hansard record. Kita tak boleh benarkan. Tak perlu raise your voice, Yang Muhammad. I can hear you. Okay. I will not raise my voice. But if you kalau yang membuat patuh kepada peraturan mesyuarat, I would like to emphasize that this is a serious matter. Don't take it lightly. If you patuh kepada peraturan mesyuarat, yang dibawa tadi itu tidak perlu tidak perlu sokongan, dan yang dibawa oleh Alia Muhammad Sibu tadi itu telah pun saya katakan bahawa kita akan rujuk kepada pihak yang berkenaan dan minta penjelasan.
Dia tu, you have to bangun dan minta saya tentukan bila. Saya minta penjelasan bila itu boleh di tak perlulah Yang Berhormat. Kenapa? Tak perlu. Tak perlu. Kita balik ini kita akan rujuk kepada menteri seperti lazimnya dan kita akan buat keputusan nanti. Nanti menteri tak datang? Tak perlulah Yang Berhormat. Ya.